Emasnya jadi penyelamat ketika bankrupt. Sebelumnya save dulu video tu untuk rujukan kita orang. Kata pakar sejarah mata wang Mike Maloney, emas dan perak tu satu-satunya aset kewangan yang berada dalam sistem kewangan. Pendek kata, siapa yang tahu berapa banyak kekayaan yang kita ada, mungkin kita simpan dalam bentuk emas. Kecuali kita pun yang beritahu. Macamnya juga bagi seorang yang disahkan bankrupt, hartanya dalam bentuk emas boleh dibekukan oleh kerajaan sebab emasnya terikat dengan sesiapa. Ada dalam rekod di bank, ada dalam rekod pejabat tanah, ada dalam rekod pencukaian. Simpan emas tu memerlukan geran ataupun surat pemilikan yang disahkan daripada mana-mana institusi. Nang benarlah emas tu berfungsi sebagai pelindung kekayaan. Emas tu jadi tali hayat terakhir, bukan apabila keuntuhan sistem kewangan dunia, tapi juga boleh dijadikan tali hayat mun berlaku keuntuhan kewangan peribadi seperti bankrupt. Mun kita orang mau mula simpan emas, tanggapin video 5 langkah untuk mulakan simpan emas. Saya akan bantu kita orang sebaiknya. Follow dan komen apa pendapat kita orang.